Teh bangun. Tak sakit. Ya Allah, alhamdulillah. Nama akak Siti Zaliha binti Samad. Lepas tu umur akak 54 tahun. Sebelum ni akak ada sakit tumor. Lepas tu ada tumor mata ni kan, ada masalah mata, pendengaran kurang. Lepas tu lutut, masalah sakit lutut. Lutut ni doktor dah sahkan, dah ambil x-ray, osteoporosis dia kata. Lepas tu kurang pelincir. Jadi lutut akak ni memang sakit lah, nak berjalan sakit, jalan pun pelat. Lepas tu suami akak ni dia beli pula kursi roda. Akak kata tak payahlah kursi roda, bukannya tua dah naik kursi roda. Lepas tu akak cubalah ikhtiar dengan minum air hidrogen ni. Baru first time minum air hidrogen ni. Lepas tu buat apa nama dia tu yang sedutan hidrogen dan Google mata. Akak buat. Lepas tu akak nak cubalah test jalan kan. Kalau tidak sebelum tu akak duduk, lepas tu nak berjalan punyalah seksa, sakit sangat, sakit yang amat lah kalau nak berjalan. Lepas tu akak test lah. Dah minum air tu berapa, 2 gelas minum air hidrogen ni. Lepas tu akak test lah kat situ juga. Bangun, lepas tu nak test jalan sekejap kata. Terkejut akak. Kaki dah tak sakit sangat. Lepas tu jalan pun laju. Diorang pun terkejut, anak-anak pun terkejut. Kalau tidak sakit, ya Allah, sakit sangat. Tak tahu nak cakap lah. Kalau ada orang yang sakit lutut ni memang tahulah macam mana. Tak sakit. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, syukur pada Allah. Tak tahu. Kalau tidak kan saya nak naik dekat macam ada macam benteng yang, kalau ada macam benteng tu, tahu tak? Saya akan minta orang pegang tangan, lepas tu boleh melangkah. Bila saya naik tangga pun, Allah, nak kena naik tingkat 1 ni, macam mana mama nak naik ni, kata. Macam mana ni, kaki dah sakit kan. Naik jugalah kerana nak berubat, nak orang kata nak cuba kan. Alhamdulillah, insya-Allah saya akan beli air hidrogen dan mesin hidrogen dia. Google mata. Ya Allah, terkejut. Mata terang. Sebelum ni kan akak pakai spek mata. Akak ada masalah mata. Memang ada check up. Pergi hospital besar lah. Memang ada check up. Pergi hospital besar. Lepas tu bila kita pakai Google mata ni terang gila. Supaya tak payahlah nak buat, tak payah pakai dah rasa. Tak payah pakai spek mata pun boleh. Kalau kita buat hari-hari jelas sangat. Nanti ayah rasa lah macam mana. Jelas. Bukan saya nak tipu, memang betul testimoni ni. Tapi yang nyata jalan kaki. Jalan tadi. Itu memang dia. Jadi penari di PKL ni. Tak boleh. Kalau tidak saya macam mana nak keluar ni, tak boleh nak keluar dah, nak jalan pun tak boleh kan. Allah, alhamdulillah lah. Terima kasih Kak. Sama. Terima kasih atas testimoni Kak.